Maaf, Ihsan. Tak sengaja. Hebatlah kau, Intan Payung. Begini dia nak. Tahu tak apa? Kawan-kawan, dalam bakul ni ada makanan. Jom kita berpiknik. Tada! Ni kek hari jadi kau? Dua tiga basikal tua. Sambut hari jadi tanpa kami semua. Sedih. Sebenarnya aku pergi bandar rumah Tok sebelah daddy aku. Diorang sekeluarga yang buat sambutan hari jadi aku. Siap ada badut. Macam seronok. Sayangnya kita orang tak bersama. Sampai hati terbayung. Tapi kan daddy dah janji nak buat lagi sekali sambutan hari jadi aku untuk kawan-kawan di sini. Dan daddy akan bawa badut juga untuk buat persembahan. Macam ni baru sahabat selamanya. Jom kita makan kek ni. Mana aku punya? Ingat kau tak nak. Aku habiskan lah. Kau ni. Nanti kau pilih.